Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya Amir Syafiq FDM. Kita berada di kedai penaja rasmi kita untuk filem The Commando. Di orang kata kalau nama syarikat dia Record Enterprise lah. Dan nama kedai adalah Tactical Pro dan kita bawakan hari ini pelakon-pelakon kita yang terlibat dalam filem pendek The Commando dan juga penaja kita sendiri Abang Sabri Hamid. Okay, ini dia, inilah penaja kita. Dan hari ini kita ada beberapa soalan dan juga orang cakap cerita di sebalik takbir sikit bersama dengan pelakon-pelakon kita hari ni bang. Okey, boleh. So jadi hari ni kita terus pergi kepada beberapa soalan untuk Mas Sabri, iaitu penaja kita. Tak apa, ini kita on record tu punya handphone ke apa ke kita on record je, tak ada masalah. Okey, Abang Sabri kan. Sini saya ada beberapa soalan sikit lah walaupun kita dah tahu dah. Tapi ni untuk audien tahu di sebalik takbir tentang kedai Tactical Pro ni sini ataupun Record Enterprise ni. Okey. Jadi abang boleh ceritakan sikit tentang Record Enterprise ataupun Tactical Pro ni, jenis barang tactical yang abang sediakan di kedai ni. Apa barang-barang yang ada istimewa untuk kedai ni, kalau orang luar datang kan, orang awam ataupun anggota pun, barang-barang apa yang abang adakan dalam kedai ni? Boleh abang share? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amir dan juga rakan-rakannya. Jadi saya pun ucap terima kasih lah kerana pilih kedai saya ni untuk jadi penaja rasmi. Saya pun tak sangka jugalah mungkin ada hikmah dia. Mungkin lepas ni meletup ke kedai ni kan. Alhamdulillah. Untuk makluman, nama saya Sabri bin Hamid, pesara kaki tangan kerajaan. Tapi kedai ni Tactical Pro ni dah buka hampir 15 tahun. Di tapak yang sama ni dalam 12 tahun. Sebelum ni dekat dengan di sini jugalah tapi dekat dengan bulatan apa Selibin tu. Jadi saya pindah sini dah hampir 13 tahun. Kita menyediakan terutamanya sekali kepada badan-badan beruniform lah, terutama PDRM, ATM, Rela dan juga JPM, polis bantuan. Jadi kita ada sediakan dia punya aksesori seperti pakaian-pakaian dan juga butang-butang untuk kelengkapan beruniform lah. Lepas tu di masa yang sama kita pun nak jemput juga orang awam. Sebab apa? Bila butang-butang baju uniform ni hanya untuk yang ada autoriti macam polis, tentera saja. Jadi untuk orang awam kita sediakan juga barang-barang outdoor macam kasut, jaket untuk rider, untuk bikers ataupun untuk hiking. Kita pun ada sediakan juga macam kasut tu boleh untuk tactical boot tu, boleh untuk hiking, dan juga kita ada jaket-jaket dan juga seluar untuk aktiviti lasak lah. Dan ada sedikit-sedikit barang-barang camping. Sahabat kita tadi ada beli, ada panggil lilin ataupun kita panggil refill untuk masak lah. Jadi bukan hanya kepada anggota ataupun badan beruniform saja datang ke kedai saya, dialur-alurkan juga orang awam juga boleh beli. Yang mana tidak berlogo tu boleh beli apa saja. Datanglah ke sini, kita sediakan perkhidmatan untuk secara runcit ataupun ada tim-tim untuk kita buat event ke apa ke, macam untuk camping kita buat grouping, kita akan sediakan dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi Tactical Pro ni sebenarnya barang-barang tactical sebenarnya. Kita sediakan ni khas untuk sebenarnya yang order ni bukan daripada Ipoh saja. Sabah Sarawak pun ada order barang-barang dengan saya. Jadi kita buat penghantaran secara JNT lah. Bayaran tu biasalah online apa semua boleh. Itu setakat ni saya boleh terangkan tentang Tactical Pro ni. Jadi itu dia korang semua yang nak tahu kan, Tactical Pro ni kedai apa, jual barang apa, ada yang audien tanya kan. Sebab itulah apabila kita sendiri sebagai saya sendiri especially-nya pergi ke kedai ni melihat mestinya kena dengan filem tersebut lah bang. So bila pergi kedai ni sangat-sangat kenalah dengan tajuk dia. Sangat kena, dan juga kedai-kedai lain pun ada juga kan, tapi kedai ni lebih menarik kita sebab walaupun kedai ni lebih kepada PDRM, tak sama macam ATM, tapi barang-barangnya tu tactical. Kita open. Open. Dan juga orang luar jangan takut, maksudnya masuk je. Ni kedai. Walaupun kedai ada jual gari, jangan risau. boleh beli barang-barang macam contoh ada sahabat kita kerja macam Tok Wan kan, sebelum ni ada kerja security dan sebagainya. Kita boleh beli vest, barang-barang yang lain. Okay, jadi bang, itu yang pertamanya soalan kita, dan juga yang kita pergi yang kedua.
Okey, apa yang membuatkan pihak Redcorp ataupun itu Ketika Pro ni berminat untuk menaja filem pendek The Commando ni? Pada abang sendiri ni, personalnya kenapa tu? Okey. Sebenarnya kita dalam perniagaan ni kita tak boleh untuk kepentingan diri. Kalau kita syok sendiri pun tak ke mana. Jadi pada saya seorang anak muda datang berjumpa saya dengan berhemahnya, dengan bercakap dengan lemah lembutnya, bukan darai lah lemah lembut tu. Makna penuh dengan disiplin. Jadi saya rasa kenapa saya tak support? Walaupun tak setara mana, bukan juta-juta, bukan ribu-ribu, kita tak ada sampai itu. Tapi pertama sekali saya support anak muda yang nak berkerjaya, nak berkarya, menerbitkan filem. Jadi daripada situ kita kena bagi sokongan, tambah macam Cik Amir ni muda lagi dan dia punya sahabat-sahabat, kita sangat-sangat sokong supaya dia boleh pergi lebih jauh. Jadi atas dasar sokongan kepada anak-anak muda ni, saya support lah sedikit sebanyak yang termampu pada saya. Jadi semoga projek dia berjalan lancar, memudahkan kerjanya untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perfilman tu. Itu sajalah niat saya. Jadi untuk korang semua, kami sini bang, daripada Expo Firma, saya sebagai chief dan juga director untuk filem ni dan juga pelakon-pelakon saya ni, kami sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Sabri atas apa yang diberikan kepada kami ni. Sebab orang cakap lebih sebenarnya. Apa yang kami dapat ni daripada abang ni lebih sebenarnya. Kalau boot tu pun kita orang dapat 2 kali ganda dan itu semua bukannya biasa-biasa punya barang. Allah, itu je lah yang ada. Boleh tanya Abang Yus, Abang Raja, Tok Wan Api dan sebagainya, Zidane PFD yang kita dapat tu semuanya barangan-barangan yang original, branded PDRM punya, dan orang cakap benda tu tahan. Macam baju tu, tactical punya baju, kita bergasak macam mana pun tak ada koyak apa pun. Begitu juga seluar, aksesori-aksesori yang lain untuk anggota-anggota komando. So, terima kasih abang atas apa abang bagi kepada kami, dan untuk pengetahuan semua itulah dia yang diberikan oleh Abang Sabri. Kami sangat berterima kasih sekali lagi untuk Abang Sabri atas tajaan yang diberikan. Kami pun kata aturan Allah SWT lah. InsyaAllah. Kita ke kedai abang tu, kemudian bersembang, dan abang pun sebenarnya sejujur cakap abang sporting punya orang lah. Susah nak dapat orang yang nak bersembang dengan kita ni kan. Kita betul. Sebab saya sendiri pun walaupun saya mengarah apa semua, dan saya bukan P. Ramlee. P. Ramlee pun hujung hayat beliau orang tak percaya. Tak, bagi saya celah lah. Dia sebenarnya kalau bukan daripada bawah, dia nak naik atas tu memang tak ada tempat. Mesti daripada bawah. Kalau turun daripada atas tu bukan dia. Jadi kalau nak berjaya, kalau nak apa pun mana dari bawah. Jatuh bangun tu dalam perniagaan tu adat. Jadi baguslah, carry on teruskan maju jaya dalam kejaya yang InsyaAllah. ceburi. Jadi saya pun support secara belakang tabir ni pun itu je yang termampu. Itulah dia kan. Untuk kita sebagai orang kata tak ada nama lah bang sang cerita. Kita bukan Samsul, kita bukan P. Ramlee pun susah nak dapat tajaan tahun 73 dulu. Jadi bila kita dapat tajaan ni, ini dia first time untuk Expo Firma bang. Kita punya dapat tajaan luar ni. Selalunya kita memang guna bajet sendiri, kecil-kecilan, tapi kali ni sebenarnya it's a very big, it's a very besar sebenarnya untuk perfirma dan juga saya sendiri. Tanggungjawab besar sebab kita bawa penaja ni kan. Kita bawa pakaian, walaupun dari segi barang pun kita perlu buat sesuatu benda yang terbaik lah untuk filem The Commando ni. Jadi abang, untuk soalan yang seterusnya, abang rasa sendiri, yang di pendapat abang, sejauh mana barang-barangan abang ni menunjukkan orang cakap dalam filem ni lebih realistik. Maksudnya abang tengok, uish ini orang kata ini pakaian yang baru nampak real, baru nampak orang jahat, macam ni kan. So sejauh mana abang rasa benda tu membantu lebih untuk filem The Commando ni? Okey, abang. dia sebenarnya barangan yang saya produk di kedai saya ni dengan tajuk ataupun cerita filem yang Amir buat tu memang kena. Jadi tak salah lah bila saya sponsor, Cik Amir kata, oh kita nak pakai macam ni. Jadi saya cuba carikan juga, nak bagi adakan apa yang Cik Amir nak buat watak-watak sebagai komando, gangster tu pun. Jadi pada saya sangat matching lah dengan kedai saya dan dengan cerita yang Cik Amir buat. Itu yang saya rasa
mungkin orang luar sana sebelum ni tak tahu kedai di Ipoh ni, di Selibin ni Betul ada betul. satu kedai Kita tahu. tactical yang boleh diorang cari barang-barang tactical untuk outdoor ke apa. Jadi bila adanya filem tu nanti Amir buat filem tu, diorang tahu. Ada kasut, Alhamdulillah. ada seluar, ada Betul betul. baju dan topi macam-macam untuk guna outdoor punya aktiviti. Sebenarnya benda-benda ni kalau di KL memang banyak lah. Betul. Jadi di Ipoh ni terhad. Jadi di sini boleh datang dan harga pun kita boleh nego lah. Walaupun tertera harga tu 250, bukan itu harga pada saya. Saya boleh bagi Boleh atas nilai. atas Atau budi bicara. budi bicara. Ada orang budi bicara. Budi bicara. Jadi itu je lah pada saya. Dengan filem tu ngam sebab saya produk tactical, buat filem pun filem komando. On point namanya. Jadi itu je lah. Kalau saya jual baju kurung rasa tak masuk Tak lah. kena. Itu je lah. Itu yang saya rasa patut saya join untuk projek Encik Amir ni. Itu dia. Itulah sebab kedai abang ni berada di orang cakap Jelapang ke Silibin Di ni? Selibin. Di Silibin. Dia alamat dia Selibin Jalan Jelapang, Taman Keledang Jaya. So dia orang cakap di Meru dalam sikit. So kebanyakannya orang banyak fokus kepada Ipoh. Town. Town. Orang tak tahu di sini. Jadi Betul. bila kita pergi ke sini pun, ini satu kedai yang boleh kita promote. Walaupun dia jauh tapi boleh. Boleh Orang tahu. sampai. Kereta boleh sampai lagi. Kereta boleh sampai lagi. Tak ada jalan. Tak ada seleksi. Sebab Direct sampai. ada abang punya customer daripada orang kata Kedah kan? Ada. Daripada luar pun ada. Customer saya paling jauh Sabah Sarawak. Kalau kata Penang, Kedah, sekitar Perak ni sampai ke Cameron Highland tu masih lagi diorang contact saya. Kadang-kadang diorang turun sendiri beli sini, ataupun dia order online lah, bukan online lah, melalui telefon. Sebab saya tak masuk dalam Shopee apa, saya tak masuk. Sebab benda ni macam barang-barang polis tu dia kena authority lah. Kalau beli kan diorang datang lah. Itulah setakat ni alhamdulillah lah. Okey, untuk abang lagi soalan ni kan. Produk apa yang abang rasa paling sesuai untuk orang awam dan juga yang minat tentang dunia ketenteraan ataupun polis dan juga outdoor? Abang rasa apa yang produk abang rasa macam yang ni orang ni pun boleh guna, orang ni pun boleh guna, mungkin baju ke ataupun sebagainya. Abang rasa produk apa yang abang rasa di kedai abang ni yang sesuai untuk semua? Untuk pakaian beruniform ni macam polis, tentera ataupun polis bantuan, rela, memang aksesori dia full lah kita ada. Kalau tak ada di kedai saya pun kita akan order melalui pembekal lah. Pembekal saya ni ada di KL. Sebelum ni saya pun ada pergi ambil di seberang, tapi harga dia agak berbeza. Jadi pembekal sekarang ni daripada KL lah. Jadi kalau untuk pakaian beruniform, insya-Allah semua ada. Tapi kalau untuk orang awam, public, saya syorkan ada 2 jenis, 3 jenis kasut untuk pakai macam kerja luar, menaik motor apa semua ni, ada kasut untuk bikers. Jadi dia tu memang kasut full pure original leather, buatan tangan. Saya pun ambil daripada KL. Yang tu kalau kata untuk lasak, kalau pakai 2-3 tahun pun insya-Allah. Tengok cara pemakaian dia lah. Itu kasut. Lepas tu seluar tactical ni lah, kalau macam untuk hiking ke, untuk diorang camping, keluar hiking pun ada jugalah. Selain daripada vest ni, kita boleh juga kepada macam medik, rela ataupun security yang nak buat satu team, kita boleh sediakan dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi itu dia untuk orang luar sana kan. Apa saja pun boleh. Janji kena, contoh nak naik gunung ke apa kan, nak mendaki kan, takkan kita nak pakai baju kurung. Bikers grouping pun kadang diorang ambil vest, diorang nak chop belakang tu semua kan. Tapi dengan kuantiti yang banyak lah. Kalau sekat selai 2 lay kita tak buat lah sebab kos. Yalah betul. Tapi dalam banyak lah, macam 50 ke atas 100 kita boleh buat lah. Dia nak tulis belakang tu kan, Amir and the group ke, Amir. Jadi tu dia, takkan kita nak naik hiking kita nak pakai baju kurung, baju Melayu kan. Jadi inilah ada juga orang buat apa macam tu. Ada orang pakai gila dia nak buat juga. Kan? Tapi itulah barangan yang orang kata sesuai dan boleh kamu dapatkan di Tactical Pro di sini. Pakaian, aksesori lain macam Abang Raja sendiri, beliau adalah seorang rider yang memang hantar barang apa semua. Jadi hari-hari datang motor. datang motor, so panas apa semua, dia pakai kasut, boot dan sebagainya yang sesuai. Jadi untuk korang semua yang sekarang ni pun banyak kan orang rider, abang-abang rider ni banyak. Jadi korang boleh datang sini, orang kata serang sini, beli apa yang sepatutnya lah. Okey, jadi untuk soalan terakhir untuk abang lah sebagai penaja, Abang Sabri,
harapan abang untuk filem pendek The Komando ni, bagaimana untuk industri tempatan kita dan juga harapan abang sendiri. Moga ada pengajaran untuk orang ke ataupun sebagainya. Abang punya harapan abang punya. Okey, dia sebenarnya kita buat produk ni kita tak boleh nilai sendiri. Kita tak boleh kata oh filem aku terbaik. Betul. Tetapi dia kena masuk pasaran apa juga barang makan ke, pakaian ke ataupun produk macam perfilman, kita masuk pasaran baru kita tahu. Jadi diharapkan filem Cik Amir ni mendapat sambutan yang terbaik lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Kita sama-sama bagi sokongan kepada anak muda, terutama sekali pada generasi-generasi muda ni untuk berkarya, untuk berbisnes, berniaga, kita beri sokongan. Dan dia masuk filem, masuk panggung apa? InsyaAllah masuk filem filem pendek ni apa ni, festival insyaAllah. Dia tayangan tu di mana? Tayangan dia first kita akan memang keluar di YouTube. Itu first. Okay. Dan juga sosial media lain dan juga kita akan cuba bawa ke filem festival insyaAllah. Okey. Filem Jadi pendek festival. itulah penerangan dari Cik Amir tu, jadi kita sama-sama bagi sokongan. Semoga beroleh kejayaan Amin. di masa hadapan dan cuba lagi yang lebih baik, filem-filem cerita panjang ke, InsyaAllah. kan belajar daripada pengalaman-pengalaman yang terkini. Cari modal lagi. Dia sebenarnya buat apa pun kalau ada modal terbaik lah. Betul. Itu je. Kalau tak ada duit, ayo Leo je orang Perak kata. Memang tumpah lah. Tumpah. Kan? Jadi lebih abang cakap apa, tupukan, insya-Allah ada penaja-penaja yang besar-besar kan. InsyaAllah. Amin. Yang penting disiplin diri. Disiplin diri tu maksud saya kita berjanji dengan orang, kita tepati. Apa yang kita bercakap tu biar orang percaya, orang yakin. Itu yang trust utama untuk majukan diri. Itu saja pada saya. Semoga Cik Amir dan juga rakan-rakan kru semua terus maju jaya dalam perfilman, dalam apa jua bidang yang diceburi. Itu dia kamu semua. Kami juga daripada SP Firma dan juga saya mewakili diorang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Sabri Hamid atas apa yang diberikan kepada kita orang ni. Sebab ini adalah satu, bila kita sebut filem Komando ni, Abang ramai juga Komando kan. Rakan-rakan saya di kampus, Komando. Tapi ada yang ini saya nak clearkan lah. Filem Komando ni ada yang komen, why beret dia warna para, why beret dia senai perak. Ada juga ada kita ni komen kan. Sebab apa? Macam abang dah tahu dah, yang lain dah tahu. Sebab filem Komando ni adalah universe saya sendiri. Dimensi ni adalah dunia saya sendiri lah. Saya createkan Komando tu yang saya nak lah. Jangan compare kepada dunia lain. Kita bukan buat Komando Malaysia ataupun VET 69 ataupun JJK ataupun Nigeria punya Komando. Tak. Jadi satu lagi pula, untuk kita buat Komando yang macam Malaysia apa semua ni pun, kita perlukan kelulusan daripada MINDEF. Kalau polis pun mungkin kita kena pergi aman untuk dapat kelulusan. Nak samakan dia punya kalau nak buat Komando Malaysia kan. Dan juga logo tu pun sebenarnya tak boleh ditampilkan. Macam JJK pun kalau tengok Bravo 5 tak dibenarkan tampal logo tersebut. Macam Lahad Datu tu saja mungkin diorang adalah, diorang punya ni yang lebih tinggi. Jadi diorang boleh gunakan VET 69 punya logo dan sebagainya. Ada kelulusan tu sebenarnya. Ada kelulusan yang sangat ni. Bukan kita boleh buat, kita boleh buat, tapi kita kena pergi KL. Kita banyak remeh sikit lah. Sebab kita buat hanya film pendek, tapi dia tetap sama. Pembikinan dia sama macam filem panjang, cuma what the duration dan hari kita penggambaran saja berbeza. Sebab shot apa semua, close up, wide shot, round shot semua sama. Je macam filem yang filem panjang lah orang cakap. Jadi itu dia saya clearkan awal sebab apa kita guna beret warna merun tu kan. Jangan pula kamu samakan dengan para. Memanglah dia warna sama macam para kan. Ini bukan Komando, ni para. Bukan sebab tu. Sebabnya itulah dia sebabnya tadi kita menggunakan beret yang orang cakap watak sendiri. Dunia kita sendiri tidak ada buat Malaysia punya. Kita guna je bahasa Malaysia kan. Kalau kita guna bahasa Bangladesh jadi kita gunalah bahasa ni buat subtitle pula. Jadi bahasa Melayu. Dan itulah sebabnya kita guna beret merun tu. Dan juga itu pun suggestion daripada abang juga. Sebab saya sendiri pun minta banyak suggestion daripada abang dan juga rakan-rakan saya, pelakon-pelakon saya ni. Bagaimana abang rasa apa yang sesuai untuk penganas apa dia. Boleh tanya abang Sabri sendiri. Saya sendiri pun bertanya pada beliau, apa yang abang rasa sesuai abang bagi. Ni. Itulah dia hasil, bukan saya seorang, bukan Abang Yu seorang, bukan Meraja seorang, bukan Abang Sabri seorang, bukan Zul seorang, tapi semua. Kita bagi suggestion, kita terima, kita ambil, kita pakai dan kita guna. So itulah dia hasil filem The Komando ni bang, adalah hasil bukan saya seorang sebagai director, memang kita director, tetapi hasil semua ni, idea semua ni. Kita bergolek sama-sama, kita malam pun sama, siang pun sama.
So itulah dia clear awal what about beret tersebut. Pakaian memang kita guna full black, kita tak ada guna loreng ataupun polis punya ni pun tak ada, dan tidak ada tampilkan sebarang logo pun. Kita buat kita punya sendiri-sendiri. Tidak ada apa-apa isu lah tentang tersebut. Jadi terima kasih abang atas penjelasan dan juga orang cakap apa yang ada Tactical Pro ni, apa ada kan, apa yang ada kat Redcorp ni kan. So this kita Abang Sabri menjual barang-barang taktikal, bukan hanya barang taktikal je, tu seluar-seluar ni pun macam dipakai oleh ketua penganas kita tu, itu barangan tajaan daripada Abang Sabri sendiri. Pakaian beliau dulu ke apa kan, lupa dah. Tapi semua tu ada jual kat sini. Korang boleh je nego dengan Abang Sabri untuk orang cakap beli kaut lah, 2-3 pun jadilah lepas ni kan. At least kita support Abang Sabri sama-sama untuk perniagaan beliau. Jadi terima kasih bang Terima kasih kembali. atas apa yang penjelasan yang memberikan. Okey. Jadi kita jumpa untuk selepas ni pula dengan pelakon-pelakon kita. What belakang takbir punya cerita. Okey. Okey. Bye. Assalamualaikum. Kat dulu. Okay, Assalamualaikum. So kita ada beberapa soalan untuk pelakon-pelakon kita ni dan juga saya sendiri daripada dah ada sediakan soalan tu daripada Zul kita. So sila Zul, ada soalan apa tu? Macam mana korang prepare diri untuk buat komando ni? Ada training ke? Okay. So ini saya jawab dulu ya. So untuk komando punya filem ni saya sendiri kan dan juga yang lain-lain ni pun walaupun diorang ni ada watak-watak sendiri, kita orang memang ada training 27 hari bulan selepas kita selesai fitting di sini. 27 hari bulan kita ada training di studio Expo Firma. Kita training senjata, training taktikal punya medan, cara-cara untuk orang cakap dalam medan tu macam mana, yang dikelola oleh saya sendiri, dan juga diorang semua hadir. Semua hadir untuk menyertai latihan tersebut. Kita belajar untuk senjata dan juga kita belajar side roll, forward roll, semua ada. Dan juga untuk saya sendiri, preparation yang sebagai watak komando ni ada dari segi mental tu Zul. Mental dan juga fizikal tu, sebab hari panas Bayus. Hari panas. Hari panas dan kita pula buat filem aksi ketenteraan dalam hutan yang bercorakkan bermuka pula muka bumi dia tu sawit dan kelapa sawit. Macam Hadatu tu macam tu lah. So kita banyak berlari dan juga bergolek sikit dan sebagainya. Jadi perlukan fizikal yang agak keras juga lah. Walaupun kita anggota ke tidak anggota pun lembik jugalah. Kena minum jugalah yo kan. Kita orang pula training sebagai orang jahat. Kita training jadi jahat. Kita sangkut dekat pokok sawit. Sangkut sebab iyalah Baju. baju. Kita nak berlari. Itu yang susah. Okay, jadi ada lagi Zul? Soalan-soalan lagi? Okay, scene paling susah. Okay, kita pergi ke ni Abang Raja tu. Scene paling susah dulu. Jadi Scene paling susah. rasa paling Aduh, yang ni. susah nak cakapnya sebab cerita ni agak kata orang macam berat jugalah. Dengan nasib baik kita ada dengan latihan apa semua kan. Cuma susah sebab kita nak bermain dalam hutan ni pada waktu malam. Sebab waktu malam ni Yes, malam. kita tak nampak keadaan situ ada apa, ada binatang liar ke apa semua. Jadi kita perlukan berhati-hati. Betul? Dengan kawasan betul. sawit ni dengan ada duri apa semua, kita bermain dengan kawasan-kawasan tu kan. Ada kancil. Ada kancil. Jadi bagi saya scene paling susah tu pada waktu malam. Waktu Sebab malam. kita perlu terlalu banyak berhati-hati sebab kawasan sawit ni memang gelap, tak ada lampu. Kan? Kita Jadi kita spotlight. kena masing-masing kena pandai bawa diri, jaga diri lah. Itu je. Okay, Abang Yus? Scene paling susah berjalan, paling senang bergaduh lah. Paling susah berjalan, paling senang bergaduh. Terbalik. Okay. Bergaduh, bertumbuk, terajang dan ada babak Korea buat lah. flip, buat wheelbarrow, sing, tu backflip, front flip, Bagi Abang Yus itulah dia yang fighting. yang darah-darah tu. Mati paling susah, mati, keluarkan darah. So itu daripada Abang Yus. Lagi Zul, ada lagi Zul. Apa dia nak tanya tu? Ada pengalaman menarik atau kelakar sepanjang syuting? Okey, pengalaman menarik atau kelakar. Sebenarnya pada yang ni saya sendiri ya.
pada awak sendiri Abang Raja, Bayus, pengalaman menarik atau kelakar ni pahit tu ada. Pahit tu ada sebab sebalik takbirnya cerita day yang kedua kita syuting, ada orang pun tahu. Selesai je pagi tu sebenarnya saya dah demam. Hari yang kedua kita syuting kan, 29 hari bulan Zul kan. Dan kita syuting sampai ke malam. Selesai pukul 12 tengah malam, Bayus sama Raja selesai, terus saya dikejarkan ke hospital Sungai Siput atas hydration, kekurangan air dalam badan, sampai masuk 2 botol, 3-4 pagi baru balik ke rumah. So bagi saya itu kenangan yang orang cakap bukan manis sangat pun, pahit jugalah, sakit kan. Sakit yang Allah, saya rasa itu macam last nyawa pun ada. Memang saya tak lalu nak berdiri dah dekat hospital tu minta barin. Itu betul-betul selepas kita syuting day yang kedua. Dan kita terpaksa juga kerangannya tu postpone 2 hari. Ikutkan kita syuting 4 hari. So 30 dan 31 kita postpone kepada 1 dan 2 hari bulan 4. So itu antara ni Zul, orang cakap kenangan yang susah nak lupa lah kan. Ada je yang tu paling teruk sekali lah. Barai sungguh lah kalau orang tengok babak yang saya dengan Tok Wan siapa api tu, masa itulah itu yang teruk lah. So Bayus dengan Abang Raja pula macam mana? Apa tadi Zul, kenangan apa tadi? Kelakar ataupun apa semasa syuting Kelakar. ada yang menghiburkan ke? Nak kata menghiburkan sepanjang Bayus syuting lah ni menghiburkan kita. banyak yang menghiburkan sebab ada je kepala masuk air kan. Idea kan. Bayus Sri. Tapi cara kita kebanyakan diorang ni ramainya tak pernah biasa berlakon. So kita rehat, kita masuk air tapi time shooting kita profesional, kita serius. Betul. Kita buat Itu yang kita buat yang terbaik waktu shooting. Biasa itulah kan. Banyak masuk airnya orang sebelah ni. Bayus. Betul. Sangat kelakar bagi saya Bayus ni. Jadi kita tak stres lah kata orang. Pengalaman yang kelakar yang menarik lah. Saya serius orangnya. Jadi saya tak buat lawak dekat tempat tu. Biasalah. Selalunya saya akan serius. Bila diorang buat luar pun saya serius. Mak tak buat lawak, tak suka buat lawak. Lawyer buru kan. Semua scene saya tu sampai habis tu pengalaman dia menarik lah. Itu je. Itu dia. Yang sedih-sedih. Sebab Abayus sendiri yang mengelolakan letupan sebenarnya. Kalau kau nak tahu, beliau lah yang mengelolakan letupan waktu kita punya babak. Beliau lah macam, tapi yang meletupan bom semua bola tu memang Abayus lah pun yang mengelolakan bahagian tu. Jadi seronok lah, memang mocun kan. Meletup boom. So Abayus yang kelolakan. So macam mana Abayus main mocun ni, seronok? Disebabkan hari raya, jadi memang seronok lah. Seronok. Kalau bukan hari raya tak seronok. So itu dia. Ada lagi soalan Zul? Lagi? Ada Oh ya. Apa lagi Zul? Macam mana kerjasama antara pelakon dengan karakter? Yang ni kena. Abang Raja dan juga sama ya. Okey, bagi Abang Raja. Kerja sama memang sangat-sangat baik lah. Alhamdulillah. Kan? Tapi kita sian director kita lah. Berapa kali demam dia pun struggle juga tu. Allah. Berjalan kan. Tapi pengalaman saya walaupun ini first time saya join dengan director yang ada ni, alhamdulillah. Kata bagi saya semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Abayus tu yang kali kedua dengan saya. Pengalaman Amir ni memang strict lah. Dia memang strict betul. Action kena buat betul. Tak boleh yang salah. Memang shit. Salah sikit dah marah. Tak boleh buat apa dah. Begitu ya. Kena denda. Pumping kena berapa hari tu 20 lah. Berat apa? Jadi itu dia. Abayus adalah kali kedua dengan saya. Abang Raja is first one. Tapi beliau memang berpengalaman. Abayus lagi lah dengan Tok Wan. Memang diorang ni memang seorang diorang ni dah kenal lama ni. Di set ni diorang banyak menyembang. Memang kenal dah. So senang. Orang kita juga kan, talent di negeri Perak juga. Jadi senang bagi saya sebagai director pula abang Raja, Abayus, untuk mengarah 3 orang bagi saya senior saya lah kan.
tak payah nak mengarah pun. Maksudnya diorang dah tahu dah kerja diorang. Kita hanya tengok skrip sikit-sikit je kan. Memang dah tahu pun kerja masing-masing. Dan tak perlu argue daripada saya banyak pun. Senang. Diorang memang dah tahu dan berpengalaman. Teater dan sebagainya. Drama. Memang dah biasa pun dengan suasana penggambaran sesebuah filem ataupun drama ke. Jadi bagi saya sebagai directors, saya bangga dan juga saya orang cakap menghargai dapat bekerja dengan orang cakap orang lama juga. Bagi saya orang lama lah, orang lama. Untuk kita dapat direct orang yang lebih ni kan, bagi saya bukan senang. Bukan senang bagi saya dan saya bangga. Dan ada dulu orang cakap saya ni buat filem, Allah carilah ni sikit. So this ada orang-orang yang saya bawa. Tambah lagi Abang Raja, sebelum Tok Wan, tambah Abang Yus, perempuan tolak tepi lah. Dan tambah lagi pelakon lelaki Abang Raja kita. Orang kata lebih besar skop perfilman selepas ni. Senang Berasa untuk kita buat bangga. filem. Bangga. Kita bangga dapat bekerja dengan orang yang orang cakap macam P. Ramlee, dia dapat bekerja dengan macam Aquaman dengan ni kan, Sudin Aziz yang killer dia lah orang cakap. So inilah killer-killer saya. So alhamdulillah, bagi saya sendiri saya sangat happy lah. Lagi Zul, ada lagi Zul? Ada lagi. Okey. Watak unik Unik. Apa yang unik tu? Bayus dulu. Watak unik. Watak unik sebagai penyinayah, pengalaman karakter lah. Jadi kita nak bawa karakter macam mana. Saya sebagai karakter saya sebagai sniper. Sniper nampak. Jadi macam mana kita nak bawa watak sniper tu, macam mana daripada sudut segi pakaian kan. Lepas tu cara menembak, itu satu pengalaman yang baru bagi saya, pengalaman first time kan, menjadi sebagai watak sniper memang bagi saya unik lah. Dengan reka bentuk pakaian yang kata bersesuaian. Sniper patah. Itulah. Sniper patah 18. Patah 18 tu. Patah sniper. Nampak betul-betul pengganas ni. Patah 18 kau ingat apa? Tapi ini lagi dahsyat. Okey, Abayus. Lagi dahsyat. Abayus. Sebagai penganas yang pengalaman dah lebih kurang 13 tahun sebagai pemberontak. So biasanya itulah, kita memang buat semua unit lah. Unit. Setiap seorang ni memang lain daripada lain. Ada karakter dia Dia ada sendiri. karakter dia lain. Saya punya karakter lain daripada cerita sebelum ni. Jadi sebelum ni Abayus pernah ke bawa watak penganas macam ni? Ketua penganas ke ataupun penganas lah macam? Of course lah tidak. Jadi Jadi orang jahat biasa je. Penganas belum je. This is the first time jadi ketua penganas ataupun penganas lah. Jadi okay Zul, ada lagi soalan Zul untuk kita? Okay. Oh Zul, banyak soalan ni Zul. Okay, apa dia? Soalan dia. Bagi soalan susah sikit. Inspirasi utama di sebalik filem Inspirasi. So, okay, inspiration lah. Sebenarnya Abang Raja, okay, ni dia orang tak tahu lagi lah kan. Sebalik takbir filem ni yang orang cakap cerita-cerita belakang kain ni. Belakang kain Terus untuk filem The Commando ni, idea dan inspire dia tu sebenarnya di camp saya kan. Kita rakan-rakan memang meminati, kita semua pun komando, nampak komando yang kita minat, komando GGK, Vet 69, polis kan. So bila kita di camp tu bang, saya dan rakan-rakan sikit-sikit komando pakai pun baju komando kan di camp semua sampai kena denda kan. So dari situ why not aku buat satu filem komando, tapi aku punya universe sendiri, dunia aku sendiri. Ini mesti yang terbaik lah kan. Mesti yang bukanlah terbaik, orang kata macam ini yang kalau buat. So untuk filem komando ni, daripada situ idea untuk buat tu, selepas saya dan rakan-rakan asyik berkomando je, komando kan. So kita buat filem komando. Dan juga inspire filem, semestinya diorang pernah tahu inspire-nya adalah daripada filem arahan Yop Hitler, orang Perak tu, M. Hitler Zami, iaitu filem Bravo 5 yang dibintangi oleh Beto Kusheri, Remy Israk dan adalah rakan-rakan beliau lagi. Itulah inspire kuat filem The Commando ni.
daripada filem Bravo 5 dan juga filem-filem ketenteraan di negara kita ni macam Malay Regiment. Ada lagi tu. Lahad Datu. Confirm Lahad Datu. Saya ambil daripada Datu sikit. John Wick. Rainbow. Ada juga Rainbow. Rainbow ada juga. Itu antara inspire dan juga cerita belakang kain lah. Daripada mana dapat nak buat komando ni. So itu dia Zul. Lagi Zul. Kenapa kau pilih tema keterangan sebagai filem pertama kau dalam dedikasi? Apa dia? Ketenteraan dalam ASI lah. Okey, sebabnya jiwa saya tu, Zul. Jiwa awak tu memang jiwa ketenteraan. Dalam kamp pun ada jiwa-jiwa tu kan. So itu yang buat filem ketenteraan. Dan saya untuk pengetahuan Abang Raja dan juga Mayus, this is first time filem ketenteraan. Ini adalah filem ketenteraan saya yang pertama lah, walaupun bukan berkisahkan Malaysia punya army ataupun negara lain-lain punya army. So ini adalah the first filem ketenteraan, action ketenteraan lah, dan juga survival dia punya genre dia kan. So this is the first time sebenarnya. This is the first time saya mengarah filem ni. Yang lagi Zul. Zul. Dia melampau kan. Apa cabaran yang paling besar masa syuting? Cabaran ni macam sebab kita tadi lah. Kita punya fizikal, tenaga, kita terpaksa mengerahkan tenaga semampu boleh sebab kita shoot direct 4 hari. Tapi kita postpone pula. Tu cabaran postpone 2 hari. Abang Yus dengan Abang Raja sendiri bila dengar postpone macam mana? Aduh. Kita terpaksa hari ni aku dah sepatutnya postpone. Telefon tu dia post. Jadi cabaran ni tu bila saya masuk ke hospital tu, itu aku tak pernah siap masuk ayo ni. Itulah pertama kali. Sumpah Allah nama Allah SWT tu. Saya masuk ayo itulah selepas 20 tahun hidup ni. Inilah first time diinjek doktor di tangan. Allah sakitnya betul lah. 2 pula tu jujur lah. Kamu nak elok ke tak nak? Kita masuk hospital tu Abang Raja ni. Kena ambil pengalaman daripada Yus. Ah. Dia hari-hari masuk ayo. Oh ya. Kepala dah. Yang ini ini pengalaman kelakar tadi. Saya masuk ke hospital tu datang-datang orang semua. Oh ya, orang macam tu sebab kita pakai yang komando tu kita pergi ke hospital. Komando masuk hospital. Gitu. Pada mana ni? Kata-kata kan. Saya lepas syuting ni buat penggambaran. Oh, ya ke? So walaupun aku tak peduli lah aku tengah syuting kan. Memang tak lah. So itu pengalaman yang agak kelakar sikit. Saya terpaksa menahan malu di buat kecemasan. Berapa jam jugalah sampai pukul 3 pagi. Itu dia Zul. Okay, lagi Zul. Ada 2 lagi lah. Okay, tak banyak dah lah. Apa yang membezakan filem ni dengan filem tempatan lain? Dia tu sama kan dia ingat kita punya filem boleh berdatu ni. So membezakan filem ni dengan filem yang lain adalah filem ini orang cakap satu paling beza adalah ini filem pendek. Tak sama dah dengan filem lain. Kalau filem pendek yang lain yang orang lain buat, this is filem yang mana ada lagi orang buat filem pendek komando. Tak ada lagi. Itu bezakan lah. Filem komando pendek tak ada lagi orang buat. Filem panjang pun komando pun is Bravo 5 lah kot. Yang lain tu memang askar biasa lah kan. Askar biasa ataupun polis biasa ataupun nak datu je lah. Itu pun Vet 69 kan. Vet 69 komando. So yang membezakan di kali ni memang banyaknya adalah satu, is a drone shot Zul. Is a drone shot. Filem saya sebelum ni Beraja Mayus tidak ada drone shot. This is first time kita ada drone shot. Banyak drone shot dia. Kali ni kamu kata tak maju lah. This is okay, kita bagi kali ni. Saya bercollaboration dengan Zul. 3 anak watan di Semua Siput. Kampung saya, kampung dia dan juga Ajib. 3 orang saya ambil, termasuk Ijai, untuk mengelolakan sinematografi ni. So itu beza kali ni. Dan juga satunya beza lagi, lagu saya sendiri OST filem ini. Itu beza Zul dengan filem lain. So itu dia. Ada lagi Zul? Soalan tak ni? Apa beza yang kau nak penonton faham dari kita ada cara kita komando? Okay. Dia punya ni. Okay. Hashtag dia. Kita ada cara kita. So yang ni kita, first saya dululah. Okay. Sebenarnya apa yang saya nak orang faham, audien, Abang Raja, Mayus, Mas Sabri,
kita ada cara kita tu, sebab itu dia letakkan dalam orang cakap dia punya ni kan, tagline dia adalah komando ataupun semua pasukan elit di negara-negara lain ataupun maupun Malaysia, mereka ada cara mereka sendiri. Mereka ada taktikal mereka sendiri untuk menyerang, bertahan dan sebagainya. Bagi saya, okey. Setiap anggota elit, pasukan elit mesti ada cara dia. Ada cara dia. Dia tak sama. Macam Vet nombor 9 ada cara dia. JJK adalah cara dia. Dia macam tu lah. Contoh lah. So bagi saya, kita ada cara kita, kita komando. Maksudnya komando ni, itu sebab orang bangga. Dan juga orang, komando kan. Orang hargai komando. Maupun di Malaysia pun macam tu kan. Orang hargai komando Berejo ataupun Vet nombor 9. Sebab mereka ada cara mereka. Mereka ada passion mereka sendiri. Itulah yang saya nak orang faham. Komando ni, dia ada cara dia tersendiri. Daripada segi perangai dia, daripada segi taktikal menyerang ke dan sebagainya, this is komando. Itulah dia, kita ada cara kita, kita komando. So Abayus dengan Abang Raja macam mana? Untuk tagline tersebut, kita ada cara kita, kita komando tu. Apa orang cakap? Abayus punya pendapat dengan Abang Raja. Okay. Abang Raja sendiri. Ada cerita? Padu bang. So dia ada macam diorang sini pun bersetuju mungkin dengan perkara tersebut kan. Sebab komando ni dia ada cara dia. Dia adalah dia punya nahu tu, roh macam tu. Dia ada roh dia sendiri. Dia ada kekuatan dia Dia ada korin dia sendiri. Dia ada korin dia sendiri. Jadi tak sama lah macam yang lain-lain. Jadi itu dia Zul. Ada lagi Zul? Tak ada dah. Jadi itu dah dia, Abang Raja. Kita menampilkan pelakon-pelakon utama. Ada 2 orang lagi tak dapat hadir. Haziq dan PFD. Dan juga Tok Wan Api. Rakan seperjuangan mereka dan juga saya. Yang banyak membantu. Mereka tak dapat hadir. Jadi hari ini kita hadirkan daripada kalangan-kalangan. Siapa kena tengok lah. Mana boleh bagi tahu dulu kan. Tapi diorang memang pelakon utama filem tersebut. Filem ini. Kita hadirkan Abang Yusri Zori dan juga Abang Raja. Raja Saidi ke Raja Sidi? Raja Saidi. Raja Saidi. Tapi memang ramai sangat orang salah sebut tu. Raja Sidi lah. Sidi penyanyi. Sebab dia anak dia pada Said. Tapi Said. Tu dulu kata kalau bubuk Said ni gagal sangat. Tambah ai dia di Saidi. Nampak? Secara automatik. Secara automatik terus dapat tahu cara bahkan takbirnya. Sebab nama pun memang Raja. Pada awalnya pun saya melihat Komkat Raja untuk sebagai penganas tu. Penganas ke berapa korang tengok lah. Memang looks beliau kalau korang tengok macam Yayan Rohian. Yayan Rohian. Toga kan. So bagi saya, dan beliau pun memang ada latar belakang silat kan. Orang main silat apa? Silat daripada warisan family, silat sending. Sending. Dia Raja. Nampak? Kau ingat macam biasa ke berlaku dia ni? Sama dengan Sanjay Haji Hamid. Dia Raja ni ataupun panggil Sending 7 hari. Tapi memang dah banyak orang tak tahu dah abang Sending ni. Silat sending ya. Sebab saya ingatkan abang memang silat gayung. Mungkin gayung Marifat ke bukan lah. Tapi memang ada latar belakang sebagai seorang pendekar. Jadi dan beliau banyak beri idea untuk kita punya koreo yang babak. Dan sebagainya. Itulah, setiap pelakon yang ada dalam filem ni semuanya memberikan saya idea dan suggestion. Macam idea adalah di camp tu. Itu sebenarnya tak ada. Tapi idea diberikan oleh Maraja juga Pak Yus untuk kita buat tukar ini, dan kita terima benda tu. Tidak ada langsung begitu. Tak ada. Kita memang ambil yang kena kita ambil terus. Jangan mengamuk sambung. Dah ada pegang dah ada. Jadi itulah dia. Harapan terakhir saya sebagai director. Daripada kita bagi tahu harapan. Harapannya untuk audien, viewer di luar sana, tontonlah filem pendek The Commando ini. Supaya korang dapat merasai betapa orang cakap bukanlah macam filem ni kan, daripada filem kisah benar, tapi supaya korang tahu komando ni susah sebenarnya. Dalam filem ni kita ada menceritakan kekeluargaan, pengkhianatan insya-Allah ada. Dan juga semangat badi-badi tu. Badi-badi ni kawan-kawan lah. Kan? Maksudnya semangat kawan yang, walaupun dia orang penganas, dia orang ada semangat kawan yang kuat. Dia orang ada semangat kawan yang kuat. Mana ada dia orang tinggal pun. Kalau komunis lain, dia orang tinggal orang dia. Tapi dia orang tak ada. Dan dia orang memang ada semangat kawan yang kuat, sebagai penganas pun ada. So dalam cerita ni banyak
kita tak ada menampilkan komando bercinta pun tak ada. Orang ganas tu. Suara pengganas tu ada. Ada. So jadi dalam filem ni saya harap audien dapat terima, tonton, like, share, subscribe ramai-ramai. InsyaAllah ini adalah satu filem pertama ketenteraan. Aksi daripada saya tu menghiburkan hati semua. Terhiburlah hendaknya untuk semua. Itu je saya punya, itu je asal awak bang. Supaya orang terhibur, tengok, wish. Itu sajalah. Jadi sabar aja harapan untuk filem tersebut. Filem Komando ni macam mana? Harapan setinggi gunung. Harapan saya ada filem ni sebabkan filem pertama kali kan. Jadi kan. Jadi pakat ramai-ramai support lah. InsyaAllah. Amin. Kita Support. sebagai anak muda ni ramai-ramai support jiwa seni kan. Saya pun walaupun first time seronok terhibur. Kita tak ada stres, kita boleh berbincang, kita boleh Betul. kata toleransi dalam segala bentuk. Jadi harapan saya dengan adanya filem pendek Komando ni, kita support sama-sama, ramai-ramai support lagi kan, supaya akan datang kita boleh buat next mungkin short film ke apa yang lebih hebat, lebih menarik. InsyaAllah. Mungkin kata penjenayah taubat ke kan. Kita tak tahu. Kita tahu kan. Tapi sebab taubat tu kena gaduh dulu ke kan. Tiba-tiba tukar jadi komando. Tak tahulah kan. Dia punya tulis je lah. Tapi harap benda ni berjaya lah. Jadi sambutan ramai. Amin. So Mayus, harapan terakhir untuk penonton-penonton semua. Sama jugalah, harap semua dapat melihat cerita dia dekat mana? YouTube. InsyaAllah YouTube akan keluar. Dekat YouTube dan di pawagam YouTube berdekatan dengan anda. Dalam kereta pun boleh tonton dah sekarang. Boleh tengok ramai-ramai. Boleh share dekat keluarga semua tu. Lepas tu akan datang mungkin ada cerita-cerita action yang lagi menarik. InsyaAllah. Amin. Tapi satu nasihat, dah tonton tu janganlah ikut aksi penjenayah ni di luar. Bahaya. Beliau merupakan adik Robin Hood, jadi jangan ikut. Jadi itu dia daripada kita orang. Firstnya sebelum filem ni keluar, kita orang mohon maaf jika ada orang cakap kekurangan. Maafkan daripada saya sendiri, director dan juga pelakon-pelakon ni. Kalau ada kurang, maaf. This is about inilah yang paling termampu kami dapat bagi. Termampu boleh lagi, tapi insyaAllah akan datang jika ada sambutan lebih bang, insyaAllah sequel insyaAllah akan ada. Jadi untuk filem ni kami tadilah mohon maaf menyusul 10 jari, belum habis raya lagi ni, boleh lagi selamat raya. Nanti akan datang kita collab dengan Rosyamno lepas. Rosyamno Suhan Movies ya. Suhan Movie. Jadi itu dia, kami mohon maaf kalau kurang, tapi inilah yang termampu kami dapat sajikan dengan bantuan Abang Sabri pun. Ini dah kira paling baik dah ni. Dan juga sebelum terlupa, terima kasih saya ucapkan kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia cawangan IPD Sungai Siput, Pejabat Polis Daerah Sungai Siput, dan mereka memberikan keizinan kepada kita untuk memulakan penggambaran itu hari sampai habis. Tidak ada kacau apa pun. Begitu juga dengan penduduk kampung Sungai Durian, Kampung Lintang, Ketua Kampung Noriman Ajarun, Ketua Kampungnya, terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada kami. Tak ada kacau apa pun, tak ada bising apa pun. Jadi terima kasih sebab kita sebelum buat filem ni, kita dah preparation dia tu 2 bulan awal. Saya dengan Mayus dengan Tok Wan berbincang dekat Maidin tu, dekat Mamak Maidin tu kan, untuk cari penaja orang je. Jadi selepas jumpa dan sebagainya, 2 bulan awal kita plan, sebut raya pun dekat sebulan lah Mayus kan. So surat apa semua kita kirim kepada PDRM atas suggestion dan juga penasihatnya semestinya Abang Sabri. Beliau sendiri yang melihat, dan kita siapkan surat dan hantar kepada PDRM dan mereka menerima, Ketua Polis Daerah. So terima kasih kepada PDRM dan juga yang terlibat, Terkut Campsite dan Resort, lokasi penggambaran kita hari itu. Dan terima kasih semua. Jadi jangan lupa saksikan filem The Komando, filem pendek arahan saya dan juga lakonan daripada Mayus, Maraja, Tok Wan Api dan juga Aziz dan FD, sinematografi daripada Zul dan juga gagas daripada Ijai. So jadi kita jumpa 22 bulan April 2026 9 malam insya-Allah. Okey. Bye. Assalamualaikum.